Roti John inti daging kebab bakal mendarat dekat bumi Parit Buntak dan juga Bertam hari Sabtu dan Ahad ni. Tolong save the date. Hari Sabtu Parit Buntak dataran alam anda macam biasa. Hari Ahad 1 hari bulan 2 kita akan pergi ke Bertam Vision Park. Aku tanya hampa dalam video semalam, berapa rati biji? Hampa tak beritahu kat saya berapa rati biji. Orang Bertam hampa mau berapa rati biji. Orang Parit Buntak hampa mau berapa rati biji. Berapa rati biji yang boleh aku bawa ke sana? Yang ni kira sebelum bazar Ramadan, saya bagi orang Parit Buntak dengan orang Bertam rasa dulu. Dia punya bau ni Tuhan saja tahu. Yang ni kalau kena bulan puasa ni, ya Allah, nikmat yang tak terkata lah. Apa tengoklah rupa dia macam mana. Ramai orang nak tanya harga juga kat saya. Harga apa boleh tengok di ruangan caption di bawah. So tolong save the date. Yang ni Roti John inti daging kebab. Yang ni Roti John inti ayam kebab. Sebab apa kita pakai nama kebab tu? Daging kebab, ayam kebab. Entah sebab apa. Apa tengok ketebalan daging dia macam mana. Apa tengok besar-besar bas macam mana. Ni besar ni, sudah besar. Cheese ada 3 jenis. Cheese sauce, cheese slice, melted mozzarella cheese. Cheese slice 2 keping atas ni Mat. Contoh hampa tarik macam ni ya. Daging dengan cheese. Tu. Masuk dalam mulut je lah. Allahu Akbar. Tu, tolong share video ni kat orang Parit Buntak dengan orang Bertam. Yang mana nak try kita punya Roti John inti daging kebab, jumpa hampa di sana Sabtu dan juga Ahad ni, okey?